Pernah tak terfikir apa yang sebenarnya berlaku di sebalik tabir untuk pastikan ubat-ubatan kita sentiasa berkesan? Okey, hari ini kita akan bedah siasat, satu buku panduan perubatan yang betul-betul diguna pakai, satu strategi yang sangat penting untuk jaga salah satu harta kita yang paling bernilai. Cuba bayangkan, satu dunia di mana jangkitan biasa macam sakit tekak atau luka sikit je pun boleh jadi ancaman maut. Ini bukan cerita science fiction tau. Inilah realiti yang mungkin kita hadapi disebabkan ketidaktahanan antimikrob atau AMR. Dan inilah masalah besar yang cuba diselesaikan oleh buku panduan ni. Okey, jom kita masuk bahagian pertama. Kita kena kenal dulu musuh utama kita dalam cerita ni. Kerintangan antimikrob atau nama glamour dia, superbugs. Bila kita faham ancaman ni, barulah kita boleh lawan dengan betul. Senang cerita, AMR ni terjadi bila kuman macam bakteria tu, dia berevolusi, dia jadi kebal dan ubat yang sepatutnya bunuh dia dah tak berkesan. Setiap kali kita salah guna antibiotik, sebenarnya kita macam bagi latihan kat bakteria ni untuk jadi makin kuat. Tapi, jangan risau dulu. Kita ada strategi untuk lawan balik. Memang dah ada satu plan tindakan yang tersusun rapi untuk tentang ancaman ni. Jadi, dalam bahagian ni, kita akan tengok macam mana para profesional perubatan kita atur strategi pertahanan mereka. Pelan ni kita panggil pengawasan antimikrob atau Antimicrobial Stewardship AMS. Poin penting dia macam ni. Ini bukan fasal nak haramkan antibiotik terus. Tak. Ini fasal guna ubat yang betul, pada dos yang betul, untuk tempoh masa yang betul dan hanya bila betul-betul perlu. Nak faham macam mana benda ni berfungsi dalam dunia sebenar, kita akan guna satu kajian kes, polisi antimikrob rasmi dari Care Clinics. Ini akan tunjukkan kita macam mana satu organisasi kesihatan laksanakan strategi ni di barisan hadapan. Seterusnya, jom kita tengok peraturan pertempuran. Dan jangan bayangkan ni macam dokumen yang tebal dan bosan. Anggap ia macam buku panduan strategi yang dinamik yang jadi panduan doktor buat keputusan setiap hari. Inilah dia, teras strateginya. Carta alih yang anda nampak ni mungkin nampak kompleks sikit, tapi inilah jantung kepada keseluruhan buku panduan. Ia macam satu peta jalan yang bimbing doktor, langkah demi langkah, untuk pastikan setiap preskripsi antibiotik tu tepat pada sasaran. Walaupun nampak rumit, sebenarnya carta alir tu cuma pecahkan proses kepada soalan-soalan logik yang mudah. Ia mula dengan yang paling asas sekali. Pesakit ni, betul ke perlukan antibiotik? Adakah masalah ni berpunca daripada bakteria? Ini langkah pertama yang kritikal. Dan ini membawa kita kepada perbezaan yang paling asas dalam buku panduan ni. Bezakan antara jangkitan bakteria dengan jangkitan virus. Bagi antibiotik untuk jangkitan virus macam selesema biasa tu, ibaratnya macam kita hantar bomba untuk settlekan masalah banjir. Bukan saja tak berkesan, tapi membazir sumber dan menyumbang lagi kepada masalah kerintangan pada masa depan. Petikan daripada polisi ni sendiri dah tekankan prinsip asas keseluruhan strategi. Tak ada bukti jangkitan bakteria, maknanya tak ada antibiotik. Simple je bunyinya, tapi impak dia sangat besar. Okey, sekarang jom kita beralih dari teori kepada praktikal. Macam mana buku panduan ni berfungsi dalam senario harian untuk penyakit-penyakit biasa yang kita semua pernah kena. Kita mulakan dengan contoh pertama yang paling biasa sekali, batuk dan selsema atau nama teknikalnya jangkitan saluran pernafasan atas URTI. Inilah antara sebab utama kenapa orang pergi jumpa doktor. Dan kat sini, polisi ni bagi mesej yang sangat jelas dan terang. Kebanyakan besar jangkitan macam ni puncanya adalah virus. Maksudnya, antibiotik langsung takkan membantu. Rawatan terbaik, cuma uruskan simptom dan rehat secukupnya. Okey, senario kedua yang biasa kita dengar, jangkitan saluran kencing atau UTI. Ramai yang anggap kalau kena UTI, automatik kena makan antibiotik. Betul tak? Tapi, polisi ni tunjukkan satu perkara yang sangat penting. Kadang-kadang, ujian air kencing mungkin ada tunjuk kehadiran bakteria, tapi pesakit langsung tak ada apa-apa simptom. Tak sakit, tak kerap kencing. Keadaan ni kita panggil bakteriuria asymptomatic. Dan kalau kita rawat juga, itulah antara punca utama penggunaan antibiotik yang tak perlu. Prinsipnya mudah. Kita rawat pesakit, bukan keputusan mak-mak. Senario ketiga kita pula ialah jangkitan kulit, contohnya macam bisul. Ini satu lagi contoh menarik. Untuk sesetengah jangkitan bakteria macam bisul, rawatan paling efektif bukan makan ubat, tapi satu prosedur ringkas untuk keluarkan nanah tu. Antibiotik cuma akan diberi kalau jangkitan tu dah mula merebak ke kulit sekeliling. Sekarang, jom kita tengok macam mana buku panduan ni jaga barisan pertahanan terakhir kita, antibiotik kita yang paling power, melalui satu sistem accountability yang ketat.
Ada setengah antibiotik ni, dia dikelaskan sebagai terhad. Fikirkan ia macam pasukan khas atau komando. Hanya boleh digunakan bila ada sebab yang betul-betul kukuh. Tujuannya, nak simpan keberkesanan ubat ni untuk kes-kes yang paling serius. Ini untuk elakkan ubat-ubat kuat ni dari digunakan untuk jangkitan ringan yang boleh cepatkan lagi masalah kerintangan. Dan jangan ingat, ini cadangan suka-suka tau. Benda ni ada sistem, boleh diukur, boleh diaudit. Target dia pun jelas, kena patuh sekurang-kurangnya 80%. Ini menunjukkan yang diorang memang serius nak pastikan plan ni berjaya. Okey, bahagian terakhir dan mungkin yang paling penting sekali. Semua ni sebenarnya berbalik kepada kita juga. Ya, kita semua ada peranan yang sangat penting dalam perjuangan nak lindungi ubat-ubatan ni. Ini langkah-langkah yang nampak mudah, tapi impaknya besar. Bincang dengan doktor anda, tanya cara terbaik nak uruskan simptom. Fahamkan yang bila kita elak antibiotik yang tak perlu, itu sebenarnya satu kemenangan untuk kesihatan kita. Dan kalau doktor bagi antibiotik, tolong habiskan semua sekali. Walaupun dah rasa sihat, untuk pastikan semua kuman jahat tu betul-betul mati. Jadi, saya tinggalkan anda dengan soalan ni untuk difikirkan. Kita dah lihat sendiri buku panduan yang sangat terperinci ni. Sekarang, dengan pengetahuan baru ni, perbualan anda dengan doktor mungkin akan jadi berbeza. Anda sekarang adalah sebahagian daripada penyelesaian.